Okey geng, kita sambung dengan bubu belah bawah. Okey geng, tengok macam mana. Harap bubu tak koyak lah. Bubu tak koyak, ada rezeki tu. Bubu koyak, tak tahu lah ni berat ke. Bubu pertama belah bawah, belah pekalan ni. Tak ada geng. Belum muah bubu pun. Tak ada geng, tak ada. Lima dah. 6. Kenapa negara mak tu ayah letak tu benda yo. Nah. Tu pecah. Ayak kotor ni. Tu kita cuba bubu yang kedua. Sebelah bawah ni. Tak ada orang kotor. Semua kosong ni. Tak apa geng, berlubang. Tak tahu belah bawah ni. Pecah. Ha? Tak. Okey geng, bubu seterusnya. Bubu nombor 3 belah bawah. Nombor 1 tak ada, nombor 2 pecah. Nombor 3 pula. Terima kasih. Ada sekok halus geng. Ambil pi lah. Sekejap dia buat semangat dalam bubu. Hai kau. Bawah bubu ketiga pun tak ada ke dek? Okey geng, bubu seterusnya. Bubu yang ke 1 2 3 4 5 6 7, bubu ke 7 geng. Semua kosong belah bawah. Ni tak tahu bubu yang 7 macam mana. Minta ada lah. Ada yang kosong, ada yang pecah, kita repair tadi. Ni pun pecah geng tu, terpelohong lah. Siapa belah bawah ni kena pecah. Ni lepaskan geli ni, lepaskan geli, ikan geli. Apa? Geli Afrika masuk dalam bubu. Jumpa dekat bewok, dekat merang, habis bubu. Tu, sini pecah. Ni pecah. Pecah mata. Bundi pun dah hancur. Tunggu repair ni. Okey geng. Bubu ke berapa geng? Masih lagi kosong geng, kosong. Kita duk repair pecah aja. Banyak bubu pecah belah bawah ni. Hak yang lepas pun ada yang tak repair, lepas tu yang pecah lagi pun dah. Jadi lambat ni. Ni kita repair kat lambat tak apa sebab dah mai dah ni. Ni geng, mungkin ada kot positif elok ni. Alhamdulillah, tapi kecil-kecil ke? Boleh lah. Tahu nampak rupa ada ni. Tu dia tengok tu. Apa pukat pun potong untuk repair ni. Pakai betai apa habis kita pakai tali ni yang ikat. Ada apa? 5 ekor. 5 ekor dek. Okey, 4 ekor berapa ekor ni? Ni? Oh. 2 ekor ni boleh guna. 3 ekor boleh. Tu dia lepas balik lah. Cik kan?
lepas tu ha. Oh, dia nak lepas ni nak buat main. Duk rakam ni, adik main. Oh, lepas tu. Ni balik ni jalan ni. Duduk sungai lah. Nak buat apa kecil tu, lepas balik. Bagi dia besar tu. Masuk. Adik main. Okey, dia bubus terusnya. Ui. Ada kali. Apa? Ni boleh kena ubah ni. Rumput tu ke tengah ni. Tak ada kan? Pecah. Tak pecah, kita tak ada udang. Okey kan, bubu seterusnya. Bubu macam nak kumpau lagi belah bawah. Banyak kosong. Kosong tu tengok lekat dalam rumput tu. Kosong pecah dengan masuk dalam rumput. Ni tak tahu je. Ni pun tak ada lagi ni. Tak ada. Tampung dah. Tak pecah. Dah kena pelatih ni. Adik. Dia tak larat ah. Habis dik. Bagi biji ni. Tu naik tu belah atas tu. Habis. Lepas tu tak nak. Bubu tak akhir. Belah hampang ni. Dia pusing jari. Terlindung dengan apa rumput. Oh, sangkut. Sangkut lah. Ikan masih ada kot. Alhamdulillah geng, ada 4 ekor. Oh, baru nampak rupa kan. Belah bawah. Oh, apa biji turun. Kita naik atas balik. Naik halau ke pekalan balik. Tadi pekalan turun ke bawah, ni naik atas balik. Pekalan turun ke bawah kena 2 biji saja. Yang lain semua bubu tak ada dengan bubu pecah. Pecah saja bubunya. Ada tengok ni, ada. Oh, ni karat dia mana main tu. Berkarat dah. 1 2 3 4 5 ekor kan. Alhamdulillah ada juga, bagi juga belah bawah ni. 5 ekor walaupun 5 ekor. Apa lagi? Terlewat ni. Wah, apa ni? Lewat repair bubu. Koyak besar. Tak apalah, pelan-pelan. Okey, bubu seterusnya. Yang belah bawah ni banyak yang kosong kan. Tadi pun kosong. Ini pula je lah. Udang kena belah atas je banyak. Okay. Ada kot belakang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah geng. Ada juga geng galah 2 ekor. Dik buang banyak tak? Bawah ni tak banyak geng.
Dia tak banyak. Baru kena ya. 3 biji bubu lah baru kena. Satu ada anak muntel. Anak puntai satu. Saya elok lagi. Dia tak main lah. Hebat anak. Alamak. Ikan motor. Okey, mampu seterusnya. Ajak pasang lagi. Itu pecah ni. Tak ada ke? Kotak tu. Dan tak ada belah bawah ni. Repair pecah tu. Ya. Cantik ya. Kosong yang. Okey, bubu seterusnya. Tak ada lagi belah bawah ni. Ada tali dah. Tengok hak ni sekejap lah. Lagi 2 biji. 2 biji ni. 2 biji ni. 2 biji ni habis. Ui, sangkut lah. Bubu orang apa ni? Tak ada. Dah. Tak apa. Tak ada geng kosong. Tak pecah. Tak pecah. Bubu terakhir. Mari kita tengok. Ada juga adik, bubu terakhir ada ikan mati. Dia bagi kat penutup ni kat kita. Kurang mati. Tu. Kau ubi seekor, udang ada. Tu. Kurang mati. Tahu kan? Nampak tak? Nak. Dah 3 ekor ni. Tapi dek, tuan. Buang masuk lah. Okay geng, buang lah 3 ekor. Ambil tak ya? Ambil lah. Ambil. Boleh makan tu. Ada juga geng, kena jugalah 2-3 biji bubu belah bawah ni. Tak serancak sebelah atas. Ingat udang ada belah atas kau. Tak pun udang belah daripada belah hulu, belah Sungai Selama dengan apa? Sungai Lok Bongsu tu. Cabang dua tu udang sana turun.
Sebab sini tak ada kan. Sekejap belah bawah, jangan kena. Okey geng. Habis bubu kita. Jom kita pick up penggalan lepas tu. Lepas tu kita update hasil bubu belah bawah ni. Tadi ada dah belah bubu belah atas. Ni kita tengok bubu belah bawah pula. Tak banyak geng tapi ada lah. Jom kita pick up penggalan tu. Okey geng. Kita dah sampai kat penggalan, kita dah cuci bot sikit dah. Inilah hasil bubu belah bawah. Ada jugalah walaupun tak banyak. Ikan tili tu, ikan telan tu, budak ni nak beli belah. Entah berapa kali dia belah. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ekor tu geng. Untuk bubu belah bawah. Okey geng. Itulah ceritanya pada hari ni. Membubu udang galah Sungai Kerian. Kita jumpa lagi pada video-video akan datang. Jangan lupa like dan subscribe Encik Mat Fishing Channel. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Hei, demi udang sungguh.